So dia punya servis semua cantik, cepat. Lepas tu makannya pun sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Rayman dan nama saya Muhammad Iman. Tajuk saya hari ini adalah roti canai alung. Kalian sepanjang jalan menuju ke Jalan Kuala Pilah, terdapat banyak gerai-gerai kiri dan kanan yang menjual pelbagai jenis makanan, terutamanya makanan salai seperti itik, ikan, burung puyuh dan lain-lain lagi. Di samping itu, terdapat juga banyak kedai-kedai makan yang dapat menampung keperluan para pengguna jalan dan pelawat-pelawat ke daerah Kuala Pilah. Di kawasan Tanjung Ipoh, Ryan terserempak dengan sebuah gerai makanan sebelah kiri dari Seremban ke Kuala Pilah. Dari jauh kelihatan papan tanda berwarna merah dengan tulisan roti canai kari kambing alung. Di sinilah Ryan berhenti untuk melihat apa yang ada di gerai ini dan Ryan boleh katakan para pengunjung nanti wajib singgah di sini untuk menikmati roti canai yang sungguh sedap berserta dengan kari kambing. Ramai pelanggan-pelanggan memenuhi ruang kedai dan jangan silap, anda mungkin tak dapat tempat duduk jika terlewat ke sana. Inilah keistimewaan roti canai alung dimakan dengan kari kambing dan terdapat juga beberapa makanan yang lain, nasi kerabu, mihun dan yang lain-lainnya. Jom kita saksikan sama-sama. Dari Seremban ke Kuala Pilah. Tanjung Ipoh, Kuala Pilah. Kedai di tepi jalan sebelah kiri. Kuih muih pun ada. Pelbagai jenis makanan ada di sini. Jika lambat, tak dapat tempat duduklah. Menu dan harga makanan. Ramai keluarga dari penduduk setempat atau orang luar. Di sini, pelanggan datang dan pergi setiap masa. Nasi lemak, paru dan telur mata. Assalamualaikum, nama saya Alung. Saya berniaga di kawasan Tanjung Ipoh, Kuala Pilah. Menu utama kami roti canai kari kambing. Selain itu kami ada nasi lemak berlauk, nasi kerabu bertumis. Kami berniaga sekitar jalan Seremban ke Kuala Pilah. Lokasi kami di Tanjung Ipoh. Mana-mana yang lalu di kawasan ini boleh dijemput singgah. Kalau berada boleh telefon Alung 018 2724 915. Terima kasih. Dah habis Licin dah. Assalamualaikum, saya Edi. Saya berasal dari Seri Meranti, dekat sini je. Ini first time saya makan kat kedai ni. So dia punya servis semua cantik, cepat. Lepas tu makannya pun sedap. Ni saya buat anak-anak saya makan. Anak saya makan roti sarang burung, nasi lemak, roti kosong, dan saya makan roti sardin dengan kari kambing. Memang terbaik lah. So jemputlah datang sini untuk rasa. Okay, Assalamualaikum. Saya kita berada dekat kedai nasi kerabu lemak bakar dekat Kuala Pilah sekarang. Siapa yang belum try boleh datang try ya. Memang sedap makanan-makanan kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhari, duduk di KL tapi nak pergi ke kebun di Johor. Singgah makan kari kambing dekat apa ni? Ini kat Ampang Tinggi ya. Kari kambing roti canai kari kambing. Memang sedap dia punya kari kambing ni. Memang boleh tinggal selalu lah kat sini, insya-Allah.
Jadi para pengunjung ke Kuala Pilah tak perlu risau. Di sepanjang jalan banyak kedai-kedai makan dan roti canai kari kambing Along ni merupakan salah satu pilihan yang terbaik. Datanglah beramai-ramai, insya-Allah anda akan puas hati. Nah, itu je lah video saya kali ini. Okey, so kalian jangan lupa subscribe, tekan je like, share dengan kawan-kawan kalian ya. Okey, so jangan lupa tengok Reminder lagi ya. Okey, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa di next video.